Anda akan terkejut lepas dengar cerita yang saya nak share lepas ni, macam mana seorang yang memang tak pernah bisnes tapi boleh buat jualan RM10,000 sebulan. Okay, sebulan tu sebenarnya 2 minggu je dia buat. 2 minggu je dia buat. Okay, kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Kalau belum lagi subscribe, saya nak minta klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, kalau tengok dekat TikTok, jangan lupa untuk klik semua butang belah kanan tu, like, share, repost dan komen. Baik, cerita dia macam ni tau. Dia seorang user. Dia memang pengguna dah produk yang saya supply ni dan beberapa tahun lah. Dan dia adalah seorang cikgu sebenarnya. So, jadi apa yang berlaku pada satu hari, dia rasa terbuka lah nak menjual juga. Setelah dah gunakan sebelum ni, tapi akhirnya nak cuba menjual juga. So, jadi saya invite. So, join group WhatsApp dan kita akan guide step by step lah macam nak buat. Okay, so jadi saya share ni sebab sebenarnya kalau you walaupun tak ada pengalaman, sebenarnya boleh buat jualan RM10,000 sebulan sebab kita memang ada guide step by step. Okay, yang pertama sekali apa yang dibuat? Okay, pertama sekali dia kena sedar yang permintaan produk itu ada di sekeliling dia. Ada di sekeliling dia. Itu yang kami bincang, saya dengan partner saya, wife saya bincang dengan dia. Sebab kita kita supply produk kesihatan, sekeliling kita, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya ada masalah kesihatan. Sebab kita supply ibarat satu farmasi, tapi kita tak perlu nak beli produk ada stok macam satu farmasi. Sebab semuanya bila orang tu nak, order, esok barang sampai. Jadi semudah itu saja. So first kali ialah sedar dulu yang memang sekeliling kita ada masalah. You ada tak kawan-kawan masalah resdung? Ada tak kawan-kawan yang ada masalah eczema, jeragat, masalah kolesterol, masalah sendi lutut, semua 1001 jenis masalah. Sedar dulu dan setiap masalah tu ingat tukar masalah tu jadi duit. Tukar masalah tu jadi duit. So macam mana nak bercerita produk? Senang sahaja. Step kedua ialah kita ada banyak tools yang untuk ganti diri kita yang baru ni untuk bercerita. Just bagi video tu pada dia dalam 5 minit, dia tengok, dia faham dan dia akan tanya berapa harga. Kan? Kalau belum bajet tak apalah, tapi yang penting dia dah faham, nanti ada bajet dia akan bantu, dia akan terus contact kita. Dan yang ketiga apa yang dibuat? So bila orang dah tengok video, orang dah tengok penerangan, so nak tanya, nak jual macam mana, apa yang kita buat, kita sediakan, kita ada step by step script, apa pilihan harga kan. Cara nak close tu kita ada ebook dan kita ada script yang mudah yang memang kita dah guna lebih daripada 10 tahun, sangat-sangat efektif. So jadi ini je step yang dibuat. Kan? Ini je step yang dibuat. Ialah seorang cikgu, dia ada kawan-kawan dia memang ada masalah kesihatan juga. So apa yang dia buat, dia introduce dengan step script yang kita bagi, dan orang tu tanya macam mana, apa info tu, dan bagi tools, bagi video, dan orang tu tanya apa dia punya harga apa semua, dan kita bagi script untuk close sale, ada semua harga, dan daripada situ dapat ada dalam 15 orang pelanggan ni beli, dan apa yang berlaku, dia capai jualan dalam RM10,000 dalam masa 2 minggu je. Ini tu cerita dia lah kan. Cuma kalau anda pun rasa anda pun boleh buat benda ni, nak jualan RM10,000, nak ada part time jualan RM10,000, dapat lebih kurang bersih RM2,000 ke RM4,000 sebulan, so boleh contact saya. Boleh?